Apa hikmah Allah sebut ni? Proses kejadian manusia daripada air mani, kemudian kepada darah, kemudian kepada daging, kemudian kepada tulang. Kenapa Allah sebut dan Allah buat proses tersebut? Boleh tak Allah nak cipta manusia daripada air mani terus jadi orang? Terus keluar? Boleh? Terus berjalan? Boleh je? Allah boleh tak? Kun fayakun. Kalau boleh, kenapa perlu ada proses tu? Daripada air mani bertukar jadi darah. Warna beza tak air mani dengan darah? Bau dia beza tak? Daripada benda yang sama. Kemudian daripada darah, warna merah, baunya lain, cair, bertukar jadi daging. Daging kadang-kadang merah muda, kadang-kadang tua kan? Kemudian daripada daging yang lembut, bertukar jadi benda yang keras, yang asalnya daripada air mani yang cair. Sebenarnya proses tu Allah cipta, bukan Allah tak boleh buat kun fayakun. Tapi sebab paling utama Allah cipta melalui proses tersebut ialah supaya kita berfikir betapa hebatnya Tuhan kita. Tapi kita tak berfikir, betul tak? Tahu-tahu tengok keluar anak, kan? Kita tak berfikir.